dan mereka melihat satu lembaga berpakaian putih ataupun berjubah putih, berambut panjang mengerbang, bermata merah, bergigi taring dan lidah terjelir keluar, dan suasana yang menyeramkan. Assalamualaikum, selamat sejahtera, tajahau dan waalaikum kepada semua geng bayang yang hadir menonton Shadows Channel pada hari ini. Seperti biasa, Shadows harap geng bayang semua berada di dalam keadaan baik-baik belaka. Dan itulah permulaan ataupun lebih kurang satu babak bila nak masuk momen-momen yang menyeramkan. Dan sentiasanya dalam semua konten-konten seram, malah cerita-cerita hantu ni ada berkaitan dengan makhluk berjubah putih, berambut panjang, bergigi taring, bermata merah dan macam-macam lagi. Okay, so kisah seram pada hari ini, format dia berlainan sikit. Kenapa saya kata berlainan? Hari ini tak ada susunan kata ke, susunan ayat ke, susunan cerita, tak ada. Hari ini Shadows nak free. Kira free macam tak berstrukturkan sesuatu format lah. Okay, so adalah beberapa kisah-kisah seram dan momen-momen seram yang Shadows nak kongsikan berdasarkan cerita-cerita pendek. Sebab selalunya cerita pendek ni tak diceritakan sebab yalah cerita pendek kan. So Shadows pun tak nak masa lagi, so jom kita pendengarkan kisah seram pada hari ini. Tapi sebelum tu jangan lupa like, share dan juga subscribe ke Shadows Channel sebagai tanda sokongan korang kepada Shadows. So tunggu apa lagi? Piwup. Sejujurnya, geng bayang semua, Shadows tak tahu macam mana video ni bakal lanjut. Okay? Sebab tak ada story ataupun tak ada struktur cerita lah yang Shadows nak kongsikan pada hari ni. Tapi lebih kepada random, kisah-kisah yang yalah Shadows bukan hanya petik, tapi lebih kepada perkongsian rakan-rakan Shadows, rakan sekerja dan semua benda tu lah. Dan kebanyakan kisah-kisah diorang ni adalah kisah-kisah yang pendek. Tapi alang-alang sambil Shadows ceritakan kisah-kisah ni adalah beberapa video yang pernah Shadows nampak di social media. Dan antara satu video ni yang Shadows memang berkenan nak kongsikan, which is video yang agak mengerikan lah. Nanti Shadows akan kongsikan dan Shadows Shadows bagikan sedikit konteks ataupun background berkenaan dengan video tu lah. So sejujurnya, berapa di antara kita, termasuklah viewers-viewers yang sedang menonton ni, yang pernah terserempak dengan makhluk-makhluk yang tak nampak dengan mata yang kasar? Selalunya kita akan dengar orang bagi deskripsi. Okay, kalau kata Pontianak berbaju putih, berambut panjang, mengerbang, gigi taring dan macam-macam lagi lah. Malah ada backstory berkenaan dengan makhluk tu diceritakan turun-temurun. Samalah dengan kelibat bungkus, hantu bungkus, toyol, penanggal, benda yang Shadows paling tak suka nak sebut sebenarnya, dan macam-macam lagi lah. Okay, tapi macam Shadows katakan, sejujurnya berapa di antara kita yang pernah nampak makhluk ni? Selalunya kita dengar je lah cerita ataupun kita rasa benda tu tak sedap hati kan, semua benda tu. So adalah satu kisah ni yang Shadows dengar di pejabat Shadows, okay, tempat yang di mana Shadows bekerja. So dekat bangunan tu ada satu tingkat 11. Yes, tingkat 11. So tingkat 11 ni dia ada surau, dia ada gym, dia ada apa lagi, dewan yoga, semua benda tu. So memang tempat untuk orang yalah buat senaman, melakukan ibadah dan semua benda tu. So mengikut kisah yang dikongsikan, pendek je kisah dia, dekat tempat tu dia ada satu vending machine ataupun tempat yang orang beli air semua benda tu tau, masuk duit tu lah. Okay, so time tu dalam pukul 7, dekat-dekat dengan maghrib macam tu, ada salah seorang pekerja dekat syarikat tu pergi nak beli air sebab kadar bayaran dia lebih murah daripada kedai. So time dia nak pergi tu, apa yang dia nampak? So daripada, saya harus bagi gambaran dia keluar daripada lift tu, dia belok ke kiri. Bila dia belok ke kiri, dia kena belok ke kanan pula. So adalah tembok-tembok yang menghalang pandangan
seterusnya. Shadows tak dapat ayat yang betul, tapi pandangan yang seterusnya dia tak nampak. So mesin tu dia kena belok kanan untuk sampai ke mesin tersebut. So time dia nak belok ke kanan, dengan sekelip mata lah, dengan sekelip mata wanita ni ternampak seperti ada kepala seseorang yang kira macam keluar daripada belakang mesin air tu tau. Just sekali imbas lah. Dan dia terkejut kan, fikirkan kemungkinan ada orang ataupun sesiapa lah. So apa yang dia buat kemudian, dia just tenangkan diri, fikirkan ini tempat yang orang selalu guna, orang pergi solat, orang pergi gym dan semua benda tu. So dia pun pergilah dekat mesin air tu. Bila dia sampai kat mesin air tu, dia ternampak sekali lagi ada kepala yang keluar daripada belakang mesin tu. Terkejutlah perempuan ni kan, sampai terus berlari daripada tempat tu dan turun ke tingkat bawah. Mesin tu dia letak belakang mesin tu dinding, and tepi dinding tu tak ada tempat yang orang boleh masuk, tak ada pintu, tak ada apa-apa, memang dinding saja. So kepala siapa yang perempuan ni nampak dekat tempat tu? And malah kalau ada CCTV pun, sejujurnya berapalah antara kita yang nak pergi ke security guard tanyakan, boleh tak saya tengok CCTV, nak tahu siapa dekat belakang mesin tu? Memang susah lah, tapi kebanyakan cerita-cerita memang adalah elemen-elemen macam tu. Diabaikan benda tu, tapi mengikut pekerja-pekerja yang lain, diorang memang kata yang tingkat 11 ni agak menyeramkan, terutama dekat bilik shower kan, tengah orang bermandi lepas bersukan semua benda tu. Ada di antara mereka sangkakan ada orang lain berada di dalam tempat tu, tapi bila cek tak ada orang. Ada dengar suara budak-budak pun kadang dengar, dan macam-macam lagi. Tapi itu tak menghalang daripada pekerja-pekerja pergi ke tingkat 11 tu lah, kalau tak leceh mat. Okay, so tu antara kisah yang Shadows pernah dengar lah dekat syarikat Shadows. And selain daripada tu, tingkat di mana Shadows bekerja agak dalam tingkat 40 macam tu. Mengikut cerita lah orang yang bekerja kat tingkat 40 tu, time Shadows baru join awal-awal, diorang kata elak daripada bekerja lewat malam. Shadows berfikirkan dan tanyakan, kenapa tak boleh bekerja pada waktu malam? Ada benda yang tak manis ke? So biasalah benda ni, sejujurnya tiap-tiap kali dalam tiap video ataupun tiap kali Shadows buat collab dengan orang-orang ke apa, benda ni yang Shadows paling pantang dari dulu tau. Kalau nak cakap jujur je. Okay, jangan main kias-kias. Shadows tak suka benda tu. So diorang cakap adalah ada benda security lah, syarikat tak bagilah, dan macam-macam lagi. So Shadows pun tanyalah kepada orang, asal tak boleh kerja lewat malam? Tak ada seorang pun senior yang kerja dekat tingkat 40 tu nak bagi tahu cerita yang sebenar. So Shadows pun malah nak ambil fikir, kalau korang tak nak cerita, lantak korang lah. Sampailah di mana Shadows dengan bos Shadows terpaksa bekerja lewat malam, hampir dekat pukul 2 pagi macam tu tau. So benda ni tak terjadi kepada Shadows, tapi bos Shadows ni jenis yang tak percaya dengan benda-benda yang berkaitan dengan hantu ni. Bagi dia satu alasan untuk orang tak boleh kerja lewat malam. Tapi bukan Shadows nak menggalakkan lah lewat malam, ada masa balik lah dengan spend time dengan family. Tapi kadang adalah momen-momen terpaksa kerja lewat malam. Malam tu bekerja dengan beberapa orang lagi, dalam 4 orang macam tu. So bos Shadows ni bagi tahu kepada Shadows, ataupun tanyakan kepada Shadows, saya tak ingat masa tu lah, tanyakan kepada Shadows, kenapa orang selalu takut kerja dekat tingkat 40 ni lewat malam. Dia ingat Shadows tahulah cerita dia, tapi sejujurnya Shadows cakap, saya pun tak tahu kenapa orang tak suka kerja lewat malam dekat tingkat 40 ni kan. Kata macam-macam polisi lah, tapi so far since dah pukul 2 pagi time tu elok je, tak adalah security halau ke, adalah security datang check semua, tapi tak adalah level dia halau. Sampailah salah seorang pekerja yang lain ni, kira dia report bawah bos Shadows lah, dia datang dan dia cakap sebab kenapa orang tak kerja lewat malam di tingkat 40, sebabnya contoh ni tempat di mana Shadows dengan bos Shadows semua bekerja, dan dia ada satu lirik ujung sekali, dekat penghujung tu dikatakan tempat Pontianak lepak.
disebabkan itu adalah cerita-cerita yang mengatakan time diorang lewat malam bekerja, ternampak kelibat wanita berbaju putih duduk dekat hujung bahagian tu ataupun satu sudut dekat tingkat 40 tu, sama ada memerhatikan dorang ataupun memerhati dekat luar tingkap, tak tahulah mengamati pandangan indah di bandar KL ke apa, Shadows tak tahu, tapi itulah pandangan ataupun pengalaman lah pekerja-pekerja yang bekerja dekat tingkat 40 ni. Satu je lah momen di mana Shadows terasa lah time kerja dekat situ lewat malam, printer, keyboard, dua benda ni. Tengah Shadows kerja, time tu ada dua orang, salah satu senior Shadows tengah buat kerja semua, dan time tu belum lah lewat malam sangat, dalam pukul 8-9 jam tu, and adalah setengah bahagian lampu dah dipadam, terdengar orang menaip. Padahal just berdua, Shadows dengan senior berdua je kat dalam tu. Ada bunyi orang menaip, ada bunyi printer print, adalah kertas yang keluar tapi tak ada apa-apa yang tak ada dokumen ke apa yang keluar lah. It's just that kertas kosong saja yang keluar. So tak tahulah, mungkin ada makhluk-makhluk yang kita tak nampak dengan mata yang kasar ni tengah buat kerja sekali ke apa, wallahualam lah. So itu antara pengalaman Shadows, atau bukan nak katakan pengalaman lah, kisah-kisah seram pendek yang berlaku di kawasan pejabat. And Shadows nak kongsikan satu lagi, patutnya lah ada satu cerita Shadows nak kongsikan berkenaan orang yang bekerja di hotel. So semestinya antara geng bayang semua mungkin ada yang pernah bekerja ataupun tengah bekerja di hotel, menginap semua benda tu. So tak tahulah sama ada geng bayang sedar ke tidak, bila check in kat hotel ni, especially pada waktu malam, contohlah korang ada dekat tingkat 10 ke tingkat 20 ke 30 ke, tak kisahlah mana-mana tingkat sekalipun, dia punya suasana bila waktu malam macam malam, macam mengerikan, tapi tak ada apa-apa pun, elok je. It's just that suasana dia macam tu. Okay, walaupun begitu, kadang dia memberikan satu impact yang tak senang duduk lah, senang cerita kan. So biasalah, adalah antara kisah-kisah yang Shadows pernah kongsikan, pengalaman orang yang menginap kat Cameron Highland, and obviously tempat Shadows membesar di Genting Highland pun banyaklah gangguan-gangguan yang pernah berlaku. Tapi daripada segi orang bekerja, Shadows pernah bekerja dekat beberapa hotel. Salah satunya ada dekat KL, ada dekat Langkawi, dan mana lagi lah Shadows pernah kerja hotel. Sini dua tu je kot. Dia dekat KL dengan Langkawi lah. Kerja kat hotel ni dia ada shift pagi, okey lah. Tengah hari pun okey lagi, tapi shift orang hotel panggil lah graveyard shift ataupun shift malam. Terutamanya kalau kau kerja sebagai dia bukan housekeeping tapi penyelia pada waktu malam, ataupun front office ke apa ke. Bukan front office tak ada orang sebenarnya. Kira adalah mereka-mereka yang menjaga pada waktu malam, security guard terutamanya. Bila diorang buat rondaan ke ataupun ada room service order ke, kena pergi ke tingkat-tingkat tertentu, time ni lah ada di antara pekerja-pekerja ni pernah mengalami gangguan. So antara salah satu kisah yang Shadows pernah dengar dekat hotel yang pernah Shadows kerja di KL dulu, dia bukan spesifik lah dekat tingkat-tingkat ni. So tapi Shadows tak berapa ingat tingkat berapa, tapi adalah satu tempat ni, bilik je biasa, tapi mengikut cerita dekat tingkat tersebut dia ada satu bilik, tapi bilik tu tak boleh jumpa. Macam mana tu? Okay, so bilik tu ditutup tau, ditutup sepenuhnya. Tak tahu apa sebab kenapa ditutup, tapi mengikut cerita yang orang bawa mulut lah ni kan, mengikut cerita yang bilik tu pernah ada orang bunuh diri dan sebagainya tu, and lepas kejadian tu bilik tu bermacam-macam gangguan. So diorang decide untuk seal ataupun tutup betul-betul lah, memang tak akan jumpa bilik tu. Namun kadang-kadang bila orang, sesiapalah staff ke ataupun orang yang stay dekat hotel tu, bila melalui dekat tingkat tu, tiba-tiba terdengar bunyi ketukan yang datang daripada laluan yang diorang lalu, ataupun tiba-tiba dapat pesanan daripada tingkat bawah, bukan tingkat bawah, pesanan room service, yang di mana diorang akan menerima panggilan. Ada seorang wanita ketika nak minta order sekian, and pada awalnya semua okey lah, tapi bila diorang check nombor bilik tempat tu, nombor bilik tu tak wujud tau. So benda ni ada di antara staff ni dah memang biasa dengan perkara-perkara macam ni. So diorang just abaikan benda tu and just move on je lah.
Dia anggap itu hanyalah gangguan yang biasa. Dan pengalaman atau cerita yang saya pernah dengar dekat area Langkawi, dia bukan hotel, dia resort. So dia ada chalet-chalet dia tertentu. And macam biasalah, bila kita bekerja pada waktu malam, saya ada bekerja bahagian kitchen. Okay, kitchen kadang habis pukul 12 malam, pukul 11 malam, tengok pada situasi lah. And mengikut senior, okay, kita orang nak balik daripada tempat exit resort tu, kita orang punya dorm dekat resort yang sama, tapi kena melalui satu laluan ni adalah kena lalu chalet-chalet macam tu. Tapi terdapat satu chalet, Shadows sudah tahulah, sebenarnya Shadows pernah kongsikan kisah ni kat konten Shadows dulu, tapi just nak sekadar berkongsi balik sekiranya ada di antara game buyer tak pernah dengar ke apa. Katanya dekat laluan tu ada satu bilik. So bilik ni dia akan letak macam batu ke apalah yang menandakan nombor bilik tersebut. Kira chalet ni ada 4 bilik lah, contoh. So dekat batu tu yang macam nampak macam batu nisan bentuk dia, bilik, ada satu bilik saya tak ingat, contoh lah bagi nombor lah 14444 lah, lebih kurang dia letak nombor tu dekat tumbuk batu tu. Dan dia katakan pada waktu-waktu yang tertentu ada makhluk yang akan meninggi dekat batu tu, menanti sesiapa yang melalui dekat tempat tu dan mengganggu. Ada yang kata kakak cantik, Pontianak. And satu lagi, okay, benda ni paling famous lah dekat Langkawi. Shadows tak tahu, mungkin ada di antara geng bayang daripada Langkawi boleh sahkan benda ni. Tapi mengikut apa yang dikongsikan oleh mereka yang stay dan bekerja kat situ, yang paling famous dekat situ, which is Langsui lah. Langsui paling famous lah. So itulah gangguan yang selalu diceritakan. Malah ada sekali tu, satu malam ni Shadows dengan rakan-rakan Shadows yang lain pergi lepak dekat pantai sampai pukul 3 pagi. Tengah on the way balik daripada tempat pantai tu ke dorm kita orang, terdengar suara orang mengilai dengan kuat lah tentu. Tapi tak tahulah sama ada suara mengilai tu datang daripada tetamu ke ataupun datang daripada Langsui lah. Right, tapi itulah so far antara pengalaman Shadows yang Shadows pernah alami. Kebanyakannya lebih kepada bunyi, lebih kepada rasa. Nampak tu lebih kurang macam nampak macam bayangan sekelas mata, sekelip mata macam tu lah. Okay, dia tak ada lah nampak macam satu penampakan, yang Shadows pun tak minta benda-benda ni. Okay, kita semua kalau boleh tak payahlah nak pergi cari just sekadar untuk nampak makhluk tu ke apa, sebab ia tak membawa apa-apa manfaat. Kalau ternampak sekalipun, just tahu yang benda tu adalah makhluk jin yang cuba kacau kita dan macam-macam lah. Kadang-kadang benda ni pun Shadows pesan kat diri Shadows, ialah kadang kita tak tahu kan nasib kita. Kalau ternampak tu, just preparekan minda lah, baca apa doa-doa pelindung yang kita tahu, and just harap yang benda tu tak mengganggu lebih daripada tu lah. Just sekadar sekilap mata je lah pandangan. Right, so selain daripada kisah seram, Shadows nak bawakan perhatian geng bayang semua pada sesuatu yang lebih seram sekarang ni. Apa benda yang lebih seram sekarang ni adalah video-video AI yang korang tengok dekat social media, Instagram, TikTok, Facebook, benda tu. Benda ni Shadows banyak kali sebenarnya nak share dengan geng bayang semua. Mungkin bukan satu kisah seram, tapi ia menyeramkan apabila ada pihak-pihak yang tak biasa ataupun mudah terpengaruh dengan video-video AI ni. Malah ada yang taksub dengan benda-benda ni. Diorang akan fikirkan yang video tu betul tau. And antara mereka kadang mak bapak Shadows pun terperangkap dengan benda ni. Tapi Shadows selalu peringatkan, kalau sekiranya diorang nampak apa-apa video yang luar biasa, share dengan Shadows, and Shadows akan pastikan yang video tu bukan AI lah. Okay, sebab sekarang ni kalau game bayang boleh tengok video AI, siapa yang tak peka dengan video tu dan nampak realistik gila, terlalu realistik kan, non-stop. Dalam sehari banyak kali video AI yang game bayang semua nampak. So benda ni yang Shadows nak pertengahkan sekiranya ada di antara korang yang tengok. So video AI ni senang cerita macam ni lah. Kita kadang-kadang kita try gunalah sebanyak mampu yang boleh logik bila tengok video AI ni. Adakah orang ni akan berkelakuan begitu? Adakah binatang ni akan berkelakuan begitu? Sebab ada di antara video AI ni, contohlah kucing.
kucing tiba-tiba lawan dengan apa, harimau bintang ke, lawan dengan buaya ke. Tapi video tu cara diorang buat nampak real gila tau. Dia tak adalah lawan kungfu ke apa, nampak macam tampar-tampar tapi nampak real. Dan bila sedar, tengok macam contoh dekat luar rumah tu, kucing tu defend budak kecil ni daripada serangan beruang. Dan beruang tu ada pergerakan dia yang aneh. Ataupun ada nama-nama, contoh macam kapet dekat luar tu, kapet welcome ke apa, ada tulisan yang merepek, kira tak faham, bukan bahasa English ke, bukan bahasa Melayu ke apa. So semua video, semua benda, bukan video, semua benda tu adalah satu indication dapat. Ataupun benda kita boleh dapat tahu yang video ni bukan video betul, video AI. And dengan benda ni kan, Shadows nak bagi tahu bermacam-macam fitnah yang boleh dilakukan. Orang boleh ambil muka kita ni, macam zaman dulu ada this face apa entah, tapi time tu belum modern lagi, tapi sekarang dah sesiapa pun boleh buat. Boleh gunakan gambar kita, video kita untuk fitnah yang kita tak tahu. So berjaga-jagalah dengan AI ni, especially generasi yang muda. Patutnya kita fikirkan orang boleh detect lah dengan mudah, tapi diorang pun kadang-kadang terjebak dengan benda ni. So itu antara salah satunya lah. And then okay, bercakap tentang video di social media, saya tak tahu sama ada geng bayang semua pernah scroll dekat TikTok. Ada satu video ni, video ni agak disturbing lah bagi Shadows. Sebab apa? Dalam video ni ada seorang lelaki dengan seorang wanita berpurda. Makeup mata dia memang lain macam. Video ni tak silap Shadows Omegle kot, streaming Omegle, di mana awalnya macam ada muzik dimainkan dan budak lelaki ni menari bagai, dan perempuan tu pun menari lah dengan berpurda semua benda tu. Saya bukanlah menari rancak ke apa ke, tak ada, just bahagian sini saja yang nampak. So dia macam bergerak macam tu lah. Sampailah satu momen di mana budak lelaki ni terasa pelik dan tanyakan beberapa soalan. First one dia bagi tahu, dia memberi salam. Dia cakap Assalamualaikum. Namun salam tu tak disahut dengan betul oleh wanita tu. Dia asyik cakap ahlan. Tak tahulah apa dimasukkan, dan wanita tu menyuruh lelaki tu sambung bermain muzik sebab dia nak berjoget. Tapi yang mengerikan adalah suara wanita tu memang lain macam. And kalau geng bayang semua tengok video ni, yang mana saya akan klipkan sekali dalam video ni, korang boleh tengok yang mata dia a bit aneh lah. Senang cerita macam tu, a bit disturbing lah. So apa yang lelaki tu buat kemudian, lepas dia rasa aneh dengan suara wanita tu dengan semua benda tu, dia decide untuk pasang bacaan ayat Al-Quran. Dan tiba-tiba wanita ni start meracau semua benda, and video terpadam. So tiada semangat nak cerita panjang. Itu antara background sedikit banyak sebanyak tentang video tu. So korang tengoklah klip ni dan korang nilai sendiri. السلام عليكم. عليك. السلام عليكم. أهلا. صوتك كذا من الله. شغل خلنا نرقص. شغل خلنا نرقص. يلا الحين شغل. سامري يا ولد. أكيد أشغل. سامري دقيقة. الحين أشغل لك اللي تبيه. وش تبين أنت؟ سامري. أهلكنا من قبل لا إلا ولها كتاب معلوم ما تدري أجله ما يستأخرون. لا. Nampak? Itulah apa yang dibahaskan, bukan dibahaskan, yang dipercakapkan oleh wanita tu. So apa pendapat geng bayang? Korang boleh share dekat ruangan komen berkenaan dengan video tu. Bagi Shadows disturbing lah. Tak tahulah, mungkin dia terang geng bayang nampak macam normal ke apa, tapi dia lain macam, sebab kita tak tahu kan apa, mungkin sekarang ni dah advance kan, bukan sekarang ni lah, dulu pun lah
macam-macam gangguan yang pernah makhluk-makhluk ni buat melalui radio, melalui TV, dan tak kisah. So sekarang mungkin diorang ada social media yang diorang boleh gunakan. So mengikut komen lah yang saya pernah baca berkenaan dengan video tu kan, ada yang kata dia ahli sihir, ada yang kata tu memang jin yang yalah menampakkan macam tu. Tapi bila makhluk tu nampak tak tenang, bila seelok sahaja bacaan Al-Quran dibacakan, itu dah macam bagi satu hint lah. Tapi tak tahulah. Okay, Shadows serahkan pada geng bayang semua untuk menilai sama ada itu betul-betul hantu ke ataupun jin ke. Jin hantu sama lah, come on. Ataupun orang yang mempraktikkan ahli sihir. Okay, ahli sihir. Okay, benda ni antara satu benda yang kita semua tahu lah, especially kita yang beragama Islam, bercakap tentang sihir. Sihir ni dari zaman para nabi dah ada, zaman awal-awal dulu dah ada. Sekarang pun lagi bertambah, malah lagi moden kehidupan kita ataupun dunia kita, lagi banyak yang praktikkan amalan sihir. Amalan sihir tu kadang tak perlu yang besar-besar jenis santau ke apa, malah yang sekecil-kecil pun adalah di antaranya mempraktikkan penggunaan sihir. Contoh macam tangkal ataupun benda yang orang letak dekat restoran macam pelaris dan semua benda tu. Nampak macam fikirkan okay, ini hanyalah satu benda yang aku gunakan untuk melariskan benda-benda ataupun melindungi aku, tapi indirectly dengan tak sengaja kita telah memperduakan Tuhan, which is syirik lah bagi kita yang beragama Islam. Okay, so berkenaan dengan sihir ni, yang Shadows tahulah, Shadows tak pakar dengan benda-benda ni. Tak kisahlah sihir yang dari segi saka ataupun dari segi menganiai orang, tapi ada satu kisah yang Shadows pernah terbaca, tak tahulah sama ada terbaca di internet ataupun buku, berkenaan dengkinya seorang manusia yang tak boleh tengok orang yang dalam keadaannya, ataupun bukan dalam keadaan lah, tak kisahlah keadaan senang ke apa ke, tapi mempunyai kelebihan sikit. Antara kelebihan yang sikit tu rupa. Benda simple, rupa sahaja. So dalam kisah tu ada seorang wanita ni dilahirkan dan dimurahkan rezeki yang rupa dia cantik, elok, tak ada jerawat, tak ada apa. Yalah, ikut antara orang kata rezeki orang tu lah, muka cantik. And bukan nak kata orang ni macam orang kaya ke, orang yang dahsyat ke apa. Tak ada, dia orang yang simple saja. It's just that para rupa dia elok tu je. Itu pun ada orang dengki. So apa yang berlaku dekat wanita ni, mengikut pengalamannya, semuanya elok sampai dia bekerja dekat satu syarikat. And salah satu rakan-rakan pekerjanya rapat dengan dia, bersembang benda tu sampai lebih kurang 3 bulan kemudian. Sepanjang hidup dia dia tak pernah ada jerawat dekat muka ataupun dapat apa-apa penyakit gatal ke apa, ruam ke apa dekat muka dia. Tiba-tiba kena. First start dengan jerawat yang besar dan bernanah semua benda tu. Pergi check dengan doktor, takut kesihatan ke apa, sebab dia ni, yang wanita ni bukanlah jenis orang yang bermegah-megah dengan rupa dia ke apa, tapi dia just nak make sure yang benda tu tak adalah serius ke apa. So mengikut doktor, mengikut apa yang dicekkan oleh doktor tu, itu hanyalah macam jerawat biasalah pada awalnya. Seminggu, 2 minggu, benda makin teruk. Daripada jerawat dia dah berubah jadi macam panau, macam eczema, macam-macam lagi lah, macam-macam ulang pula. And over time sampai membuatkan muka dia bila orang tengok macam apa hal tiba teruk sangat muka kau. Pada awalnya, awal dia masuk bekerja ke syarikat tu, muka dia elok je. So salah satu rakan sekerja je bagi tahu dekat wanita ni untuk pergi cek. Bukan cek dengan doktor, tapi cek dengan orang yang mengamalkan perubatan Islam semua benda tu kan. Nak tahu sama ada benda ni sama betul-betul kesihatan ni isu ataupun ada benda yang lain. Sebab tiap-tiap kali dia pergi cek dengan doktor semua tu, doktor hanya cakap okey, jerawat biasa, penyakit kulit biasa. Tapi bila lebih mendalam cek, tak ada apa-apa yang merisaukan lah. So apabila pergi cek dengan pakar perubatan ni, barulah dia dapat tahu yang wanita ni terkena sihir. And sihir ni merupakan sihir macam dengki. Saya dah tak tahu nama dia apa, tapi disebabkan dengki, muka dia jadi macam hodoh lah, senang cerita.
So adalah proses-proses perubatan yang dilakukan, dan barulah lepas tu semuanya kembali elok. Tapi disebabkan jerawat dan semua benda tu, semua memberi kesan parut. So kesan parut dekat muka dia tau, which automatically wajahnya tak seperti dulu. Tapi yalah, benda nak jadi kan. And benda macam saya kata, tak perlu benda besar, just rupa sahaja boleh membuat seseorang tu dengki dan sihir orang tu. Tapi siapa yang sihir wanita tu, kita tak tahu sebenarnya. Adalah bila kita sembang pasal bab sihir ni kan, ada yang beritahu yang bila diorang berubat, diorang dapat tahu siapa yang menghantar. Tapi based on pengalaman ataupun apa yang saya pernah tanyakan dengan beberapa ustaz semua, selalunya diorang tak tahu siapa yang hantar. And katakanlah diorang berubat jin, diorang bersembang dengan jin ke apa ke, ustaz ni selalu bagi tahu ataupun menekankan lah, sekiranya jin tu kata makhluk ni ataupun orang ni yang menghantar sihir, jangan percaya. Sebab apa? Kadang-kadang kita tak tahu sama ada itu adalah benda yang betul ataupun fitnah. So benda ni pun kita kena jaga. Mungkin benda tu betul, tapi nak percaya 100%, janganlah sampai ia melibatkan kita bersangka buruk dengan orang. Tiba lampu tu padam pula. No, sekejap. Alright, minta maaf, berbalik kepada cerita. So tadi ialah lampu tu tiba terpadam kan. Bukan gimmick ke apa, bukan gangguan ke apa, jangan risau. Itu hanyalah masalah teknikal. Shadows malah nak fikir benda-benda ni ada kaitan dengan gangguan. Memang literally masalah teknikal sebab bateri habis. Selalunya Shadows akan gunakan wire plug tu, main point tu. Tapi sebab wire tu Shadows tak tahu mana Shadows letak, so Shadows ganti dengan bateri lah. Senang cerita, so bateri habis pula. Nasib baik ada spare, kalau tak naik mat. Dan patutnya ada 2 cahaya daripada tepi ni, Shadows lupa nak on. Tapi harap video ni terang lah. Shadows tak tahu macam mana video ni end up nanti. So berbalik kepada cerita pasal sihir. Okay, sihir ada di antara kawan-kawan Shadows pernah mengalami, katanya, yang ni bukan nak buka aib ke apalah tapi lebih kepada pengajaran yang dimana orang yang rapat dengan dia terkena sihir. Dan bukan terkena sihir, ada belaan macam tu, dan belaan dia macam start mengganggu rumah, semua benda tu bagai. Shadows jujur lah dengan geng bayang semua. Ada momen Shadows tahu hakikat benda reality bila kita sembang pasal benda-benda gaib, makhluk halus, jin, sihir. Yes, to a certain point Shadows percaya, tapi ada certain point Shadows a bit skeptical. Now sihir, yes, semestinya Shadows tahu benda tu wujud, orang terkena, orang merana. Malah Shadows punya keluarga sendiri, termasuk Shadows, pernah merana akibat perbuatan sihir orang. Tapi Shadows lebih nak pertekankan berkenaan dengan gangguan-gangguan, bukan sihir. Sihir kita tolak tepi, itu memang benda yang memang orang tahu boleh buat. Tapi dari segi level taksub seseorang tu berkenaan dengan penampakan hantu, ada sesetengah orang jenis diorang punya level cerita dia tahap yang skyrocket yang jenis Shadows pun kadang cuba nak fikirkan, kau biar betul mat cerita kau. Bukan Shadows nak merendah-rendahkan ataupun nak make fun ke apa, tapi kita sendiri pun kita pun guna otak kadang lah. Shadows minta maaf, ini jujur bagi pandangan Shadows sendiri berkenaan dengan gangguan-gangguan hantu ni. Ada setengah yang bila kita dengar cerita, kita macam legit benda yang boleh terjadi. Tapi ada setengah yang jenis macam over sangat cerita kau ni kan, betul. Bila kita ada perasaan yang macam tu lah, was-was, macam betul ke? And kebanyakan cerita-cerita ni datang daripada orang yang kita kenal. So kita orang nak, bukan kita orang, kalau kita sekalipun nak merendah-rendahkan dia, nanti takut perasaan tercemar ke apa, perasaan tercemar kan, takut nanti apa nama ayat tu, susah betul lah aku nak cakap, terguris hati ke apa lah, semua benda tu lah. Tu kadang-kadang bagi Shadows, yes, Shadows tahu ada setengah orang memang ada kelebihan-kelebihan tertentu, dan malah Shadows kenal, akan baik Shadows memang boleh nampak benda-benda ni.
Tapi seperti mana yang dia pernah bagi tahu Shadows, tak ada lah 24/7 Mat yang dia nampak. Momen-momen yang di mana bila Shadows keluar dengan dia, lepak dengan dia, tiba-tiba dia bagi tahu, Shadows, sekejap. Benda-benda macam tu okey. Tapi kalau katalah jenis sampai level pergi beli barang pun nampak, pergi sini pun nampak, 24/7 Mat nampak, benda macam ni pun kita persoalkan juga. Dahsyat gila. Sebab apa? Ada sebab kenapa benda ni kita tak boleh nampak dengan mata kasar. Just bayangkan setiap penjuru malah dalam studio ni sekarang, sini merata ada benda tu. So kalau orang tu yang jenis boleh nampak direct 24/7, tak kacau hidup kan? Nak buang air pun tak tenang, nak makan pun tak tenang, nak tidur jangan mimpi amat kan. So ada setengah cerita yang Shadows limitkan dari segi Shadows buat satu garisan di mana komen cerita ni dah merepek Mat. Ni di antara rakan-rakan Shadows pun bila kita berbincang berkenaan perkongsian kisah-kisah seram, ada setengah kisah tu memang kita persoalkan, like biar betik kan. Tapi itu hanya pandangan Shadows, and sesuatu yang Shadows sebenarnya sentiasa bawakan dalam semua konten-konten Shadows. Even Shadows tak sorokkan benda ni dari awal dulu, tak kisahlah sama ada ni dalam konten Shadows, dalam collab, so, benda tu Shadows sentiasa ada sedikit perasaan ataupun sifat skeptikal berkenaan dengan makhluk, bukan makhluk, dengan cerita yang dibawa. Sebab when it comes to cerita, anyone pun boleh tukar tambah cerita. So bagi Shadows, kalau sekiranya bila kita cerita pasal kisah benar, kalau kisah tu macam over ke apa, Shadows tarik handbrake sikit. Sebab Shadows nak pastikan bila Shadows kongsikan benda-benda ni pada geng bayang semua, yes, kadang-kadang kita nak lah dapat hype seram, dapat cerita yang dahsyat. Kadang-kadang ada di antara gagap pula. Kadang ada di antara cerita ni memang scary lah. Okay, itu memang kita boleh draw a line, and bila kita baca pun kita yakin. Tapi sentiasa letakkan tempat kita di tempat berjaga-jaga lah bila mendengar kisah-kisah macam ni. Bila orang terbawa-bawa sesuatu kisah, banyak je saya dengar kadang-kadang cerita, dan kadang-kadang cerita-ceritanya ni saya pun macam betul ke? Lebih kurang tapi itu hanyalah perkongsian Shadows. So again, sekali lagi Shadows rasa sampai sini sajalah kot. Okay, cerita yang Shadows nak kongsikan. So apa pendapat geng bayang semua? Sama ada korang suka tak kalau Shadows on and off sekali-sekala Shadows buat format macam ni, format yang jenis tak ikut struktur, just all out je. Sebenarnya Shadows lebih suka macam ni. Shadows rasa lebih bebas berkongsi kisah. And adalah Shadows pernah terfikir macam, adakah Shadows patut bukan melompat tapi bertukar perkongsian di YouTube channel Shadows. Selain daripada kisah seram, mungkin ada benda-benda lain Shadows boleh buat, itulah. Tapi itu still dalam pemikiran Shadows. Semua demi satu je lah, menghiburkan geng bayang dan memastikan yang semua yang pernah support Shadows dari day one sampai sekarang, korang sentiasa ada kelainan, dapat kelainan daripada konten-konten Shadows. Okay, so korang boleh share pendapat korang di ruangan komen. Shadows amat hargai dengan feedback yang korang bagi. Tak kisahlah kalau ada yang sekalipun memberi kutukan yang memang tak tapis, tapi Shadows terima je. Sebab kutukan korang, apa yang korang boleh buat dan kutuk je lah. Sebab kutukan sesuatu individu tu, apa yang dia boleh buat, dia boleh kutuk je, mulut dia pun. Alright, dia tak boleh effect apa-apa pun. Because in the end, yang shoot content, yang buat video Shadows, and Shadows mengharapkan support geng bayang semua untuk bawa Shadows ke satu tempat yang berlainan. Okay, so sampai sini sajalah kisah kita pada hari ini. And again, jangan lupa like, share dan juga subscribe ke Shadows channel sebagai tanda sokongan korang kepada Shadows. So single next konten seram, insyaAllah Shadows kongsikan format yang seperti biasa. Melainkan kalau tiba-tiba korang macam nak format macam ni all the time, insyaAllah boleh je. Okay, so seperti biasa, nama aku Shadows, and by the rest of Shadows, stay safe, stay healthy. Sehingga kita jumpa lagi di konten seram yang akan datang. Assalamualaikum.